Assalamualaikum. Okey, pagi ni lebih kurang lepas subuh kami dah berada di lokasi ni untuk buat hiking. Tak pernah satu grup ni. Ini first time kami buat hiking. Nak pergi ke Bukit Penarikan. Yeah. So, jom Abang Jalal tolong lead. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, let's go. Kami memulakan pergerakan pendakian kami selepas subuh pada jam 6.30 pagi dalam keadaan yang masih gelap lagi. Memandangkan kami tiada pengalaman mendaki, kami lebih berhati-hatilah. Tengoklah lampu pada beg kami tu. Itu ada blinker dari basikal kami tau. Dia ada naik turun. Tapi laluan dia orang kata tak adalah susah sangat. Punyalah newbies. Hingga ke lampu suluh pun kami guna lampu basikal juga. Jadikan starting point Bukit Penarikan. Oh, dia sediakan kayu. Tengok, semua dah ada kayu. Ambillah kayu satu. Nanti pulangkan balik tau. Bagi akak, trek yang disediakan sangat mudah sebab terdapat papan tanda arah ke laluan yang betul. Jadi sesuai sangatlah kepada beginner macam kami ni. Okey. Kami dah separuh jalan kot. Dah nampak dah view macam ni. Hai. Cantik. Tapi kita tengok kat atas pula. Okay. Abang Jalal, kita nak tukar gear nombor berapa ni? Adai. Makcik dah tua. Man. Baik double crank. Baik double crank. Double crank. Baru kat sini. Belum sampai lagi. Ini naik atas lah. Oh yo, view cantik. Patutlah ramai gila pergi hiking. View dia cantik. Nampak lagi. Okey. Memang dah tak tinggi. Tapi bagi beginner je. Hardcore tak lalu laluan ni. Bagi dia orang senang sangat. Apa rasa? Macam kayu 50 km. Walaupun baru jalan 200 meter. Respect lah hikers. Jalan lah. Ini bukit ke dinding? Ini kalau ikut kategori basikal, dinding ni. Okeylah. Double crank memang diperlukan. Okey. Akhirnya kami tiba di satu puncak. Tapi bukan puncak sebenar. Mereka gelar puncak tipu. Kat atas tu sebenarnya puncak sebenar Bukit Penarikan. Lah, kami ingat kami yang awal. Rupanya ramai dah sampai ke puncak rupanya. Tak apalah Di, kita jalan slow lah ya. Wah. Sikit. Penat memanglah penat, tapi tak sabar nak tengok pemandangan cantik dari puncak Bukit Penarikan ni. Akhirnya akak sampai juga puncak Gunung Penarikan. Oops, maafkan akak. Ini bukan gunung ya, ini Bukit Penarikan. View dia memang cantik gila. Hai. Okey. Mengah makan nak. Tapi beransur-ansur hilang lah. Setidak-tidaknya ada jugalah view ni. Cantik gila. Bila dah sampai kat puncak, tak sah kan kalau kita tak merakamkan gambar kenang-kenangan. Di puncak Bukit Penarikan ini terdapat satu batu tanda Jupem
stesen GPS yang menyatakan ketinggian bukit penarikan ini adalah setinggi 330 meter atau 1089 kaki dari aras laut. Bukit penarikan ni mendapat namanya dari aktiviti di laluan penarikan. Ianya penghubung Sungai Jempol dan Sungai Serting yang dikatakan telah wujud sebelum zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi, atau sekitar tahun 1200 hingga ke 1300 dahulu. Kedudukan Bukit Penarikan ini betul-betul menghadap ke Sungai Serting dan Sungai Jempol. Bagi mereka yang terlepas, bolehlah tonton video kayuhan kami dalam menjejak laluan penarikan di Jempol ni. Sebenarnya ada satu lagi puncak di atas Bukit Penarikan ni tau. Jom ikut kami ke sana pula. Untuk kami pergi ke puncak satu lagi, terpaksa gunakan laluan ni. Agak licin jugalah kawasan ni sebab semalam hujan. Jadi kita ikut saja, ada tali disediakan. Jadi ikut je lah laluan ni. Dengan budak-budak universiti kat sini. Budak-budak muda. Ui, kiri kanan tebing. Alah, jangan tengok. Saya dah lah tempat tinggi ni, saya takut. Ya Allah, ya Tuhan. Tengok depan, tengok depan, tengok depan, tengok depan. Ni tadi kita di bukit puncak yang pertama, Bukit Penarikan. Sekarang kita nak pergi ke bukit yang kedua melalui laluan Lord of the Ring. Macam-macam lah Abang Jalal ni. Laluan ni kiri kanan memang curam. Hanya laluan ini saja yang boleh dilalui. Nak tahu macam mana curam tak curam? Tengok. Tengok. Tengok sini. Jalan inilah di jalan Lord of the Ring. Okey. Laluan ni agak lebar sikit lah berbanding yang tadi. Kita nak pergi ke puncak yang kedua. Keberkatan tiba. Makcik basikal di puncak Bukit Penarikan yang kedua. Macam mana? Apakah perasaan? Okeylah. Walaupun level makcik-makcik. Assalamualaikum. Ini adalah puncak kedua Bukit Penarikan. Kami ingat kami yang awal. Rupanya pelajar-pelajar kolej ni lebih awal dari kami. Mereka dah mula mendaki seawal 5 pagi untuk mengejar matahari terbit. Penat semua hilang bila dapat tengok view cantik macam ni. Sambil-sambil melihat pemandangan yang cantik macam ni, kami ambillah peluang untuk bersarapan bersama-sama. Kami bersyukur sangat kerana dapat menyaksikan awan kapet yang sangat cantik. Difahamkan juga bukan semua orang bernasib baik dapat menyaksikan awan kapet begini. Selalunya awan kapet terbentuk sekiranya hujan pada petang atau malam sehari sebelumnya. Kalau you all nak tahu, selain daripada aktiviti pendakian, kita juga boleh buat aktiviti paragliding tau.
Seperti yang you all boleh tengok, di puncak ini telah dihamparkan kapet bagi memudahkan aktiviti paragliding tersebut. Sebelum kami turun ke bawah, kami rakamkan sekali lagi pemandangan indah awan kapet di puncak kedua Bukit Penarikan ini. Kita memasuki laluan yang abang kata Lord of the Ring. Kiri kanan jurang ni tebing. Tu tak boleh pandang, takut. Lagi tebal awan, walaupun kami nak balik dalam pukul 8 ni, tapi sikit-sikit makin menghilang lah. Okay, naik. Sewaktu kami menuju ke laluan turun dari puncak 2, kami terserempak dengan beberapa penduduk tempatan dan sempatlah berbual-bual dengan mereka. Tibalah masa untuk kami turun. Bagi akak, laluan turun ke bawah lagi mencabar tau berbanding mendaki. Ini kerana laluan turun agak curam dan kaki pula terpaksa menahan diri dari tergelincir. Okey. Tadi kita lalu laluan ni dalam gelap. So, tak sedar pun dia punya laluan tu macam mana. Tapi kita ingatlah ada jambatan kecil kat sini. Titi. Jambatan ke titi? Titi. Okay, kita dah sampai dekat starting point. So nak pulangkan balik lah kayu yang disediakan untuk kita panjat. Nanti kena lagi. Kami telah tiba semula ke starting point dan ini adalah trek laluan pendakian kami ke puncak Bukit Penarikan. Kami mengambil masa 50 minit bermula dari starting point hingga ke puncak. Kami dah tamatkan pendakian. Dah sampai di tempat parking. So kat sini boleh parking kat bawah. Ramai. Jumpa lagi. Kita pun dah sampai di tempat parking kereta. So tamatlah sudah pendakian kami ke Bukit Penarikan. Memang berpuas hati sebab kami diberi rezeki untuk melihat awan kapet. So sekian sahaja aktiviti kami. Kita jumpa lagi pada kayuhan akan datang. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa tekan like, subscribe dan tekan butang loceng. Okey?